Assalamualaikum guys, welcome back to Adik channel. Cewa guys, kalian tahu tak kenapa aku selalu pakai topi teddy bear ni? Sebabnya aku tak mandi lagi. Nak cover rambut, rambut kusut. Okay, terpakailah benda ni. So pada korang yang nak beli benda ni, boleh tekan link kat bawah ni. Link bawah ni. Sini. Tekan je lah mana-mana yang ada kat bawah. Kat dalam video tu korang tekan je kalau korang nak beli apa yang ada. Okay, so hari ni aku nak unboxing kereta Hot Wheels Rise and Climb. Kereta, aku rasa ni kereta fantasi ni. Dan apa yang special kereta ni, dia adalah treasure hunt. Nampak ni? Dia ada logo api dekat belakang ni. Korang boleh nampak logo api. Nanti aku buka benda ni, korang boleh nampak logo api kat bawah dia. Korang boleh nampak tak? Aku balik kan. Kat dalam kotak ni pun ada logo api. Warna silver, treasure hunt. Kalau super treasure hunt, dia warna gold. Okay, so kita koyak saja. Bismillah. Kereta ni aku dapat, kalau tak silap aku, dekat 99 Speedmart, dekat Bana Bentong. Ada video tu, korang boleh check out video-video aku yang lama. Aku score benda ni, Rise and Climb. Dulu seronok. Dulu memang orang kata gila hunting lah dulu. Tiap-tiap hari hunting Hot Wheels. So guys, ni kereta dia guys. Pandangan daripada tepi. Okay, daripada depan, daripada belakang. Belakang dia ni ada dua, aku tak tahulah motosikal ke basikal. Aku rasa basikal. Ada dua basikal kat belakang dia ni. Ni nampak tak? Ada dua basikal. So ni bahagian atas dia. Bahagian atas. Right? Nampak tak? So kereta ni casting 2017 Rise and Climb. Casting 2017. Okay, cantik lah kereta ni. Warna hijau Petronas macam tu. Aku suka dia punya, apa orang kata, livery. Corak dia ni. Corak dia cantik guys. Nampak? Corak dia berapa cantik. Ni bahagian tepi. Dia ada gambar kartun warna kuning tu. HWC mechanic. Boleh nampak ni. Okay, dia punya ni boleh cabut ke basikal dia ni? Tak boleh. So maknanya ni kereta yang bawa basikal. Kereta bawa basikal. Kalau kau nak, kita nak pergi taman-taman ke apa kan, bawa basikal macam ni je, selit je kat sebelah kereta. Selalunya kan kita gantung basikal kat belakang ni. Ini selit terus. Mantap Pak Abu. Okay, lupa nak tunjuk. Ni lah logo api. Ni lagi jelas lah. Kau nampak logo api warna silver. Ni maknanya treasure hunt. Treasure hunt ni senang lah nak dapat berbanding super treasure hunt. Super treasure hunt dia kadang-kadang je lah yang korang akan dapat. Aku pernah dapat, kalau tak silap, 3 kereta aku pernah dapat treasure hunt. Super treasure hunt ni salah satunya shortcut. Ni shortcut Jeep Gladiator ni. Kalau aku tunjuk ni kan, korang nampak tak logo api warna gold? So ni treasure hunt. Ni super treasure hunt. Body dia berkilat tau. Body dia berkilat.
Ada lagi satu aku dah buka. Satu lagi. Mana tak satu lagi? Satu lagi. Tu atas tu ada lagi satu. So okay guys, tu je kita punya video. Siapa dah gator ni? Sila komen kat bawah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye. Whew.